Assalamualaikum. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak dan juga penghargaan terhadap iMedical Pharma Berhad Holding Berhad kerana sudi bekerjasama dengan kami. Dan alhamdulillah kami telah mencapai kemenangan yang saya yakin bukan sahaja kemenangan untuk syarikat Blooming Seed tetapi juga untuk UMKI dan juga iMedical itu sendiri. Dan untuk pertandingan ini telah berlangsung di UKM Bangi dan alhamdulillah kami telah mencapai johan dan juga booth terbaik bagi pertandingan series kedua ini. Dan kami juga yakin selepas pertandingan ini kami ingin meneruskan sebagai syarikat well developed, iaitu bukan lagi sekadar syarikat student. Kami berjumpa dan juga membuat konsultasi dengan iMedical pada bulan Februari dan alhamdulillah sebenarnya iMedical dapat menyiapkan produk tu pada bulan Mac, hujung bulan Mac. Ini menjual dan juga menghasilkan dua produk utama iaitu lip balm dan juga face oil. Dan alhamdulillah sebenarnya dapat banyak feedback yang positif terutamanya dari segi customer dan juga daripada pihak kementerian sendiri. So produk kami berasaskan daripada brokoli, 100% daripada brokoli iaitu merupakan organik. Untuk formulation, kami bekerjasama dengan iMedical sebab one of the reason kami pilih iMedical kerana dari segi credibility dan juga kepercayaan sebab iMedical dapat menghasilkan produk yang baik dan juga produk yang bagus. So kami yakin dan juga kami pilih sendiri iMedical kerana dari segi formulasi yang terbaik yang boleh mereka bekalkan.